minggu ni menjadi pilihan kebanyakan para trader. Betul. Jadi macam you sendiri pun you masih menggunakan memilih dia paid sword. Okey, macam kalau yang lain macam mana untuk gold macam mana? Gold okey, pada 2014 2015 ni saya kerap analisa gold. Saya kerap trade gold. Jadi alamak, gold ni kadang-kadang laju, kadang-kadang slow. Jadi saya suka yang benda yang laju. Bila benda yang laju ni saya pilih, wah, pair GJ ni betul-betul laju lah. Sebab kita boleh, waktu Asia kita boleh trade. Jadi you sekarang pilih you GJ GJ. Okey. Jadi memang you dalam untuk macam untuk gold oil tu memang you tak berapa minat lah. Ataupun macam mana? Mungkin ada alasan lain ke? Komoditi tak berapa sangat lah. Tak berapa sangat Okey. Jadi sebelum ni di awal-awal anda bergiat dalam bidang forex, master anda ataupun sifu anda mengutarakan pair apa untuk anda kenang-kenangkan selalu? Yang dia suruh you belajar, dia suruh you tengok betul-betul. Awal you belajar, masa dia belajar trendline dengan cikgu saya tu, dia trade GJ juga. Alamak, sampai sekarang lah. Dia GJ selamanya lah. Dia GJ dengan UJ. Alamak, dia main JJ juga JJ semua. J tu harap-harap tak ditukarkan makna itu. Okey, jadi anda dengan situasi sekarang you berpuas hati? Alhamdulillah lah, sebab saya ada sebelum ni macam akhir tahun tu ada mengalami sikit kerugian dengan yang teknik Fibogate ni lah. Jadi dari kerugian tu saya sampai sekarang ni saya buat R&D macam mana kita nak, orang kata, filter balik. Filter balik cara trade, cara nak entry, cara nak untuk kenal long trend, short trend. Jadi kat situ saya buat R&D sampai sekarang. Alhamdulillah bulan ni dah jumpa R&D terbaru. Dah jumpa Dah jumpa. You ada cara terbaru Ada cara terbaru. Agak-agak akan diperkenalkan ataupun you nak bagi soalan-soalan ni? Okay, untuk saya dikongsi atau tidak? Benda ni selalu saya akan kongsi pada yang sudi lah nak belajar, datang jumpa ajar saya dengan saya. Jadi nak belajar ni kita tak perlu nak paksa. Betul. Jadi kita dengan, orang kata, dengan keikhlasan hati, dengan kerelaan hati tu, terpulang pada individu. Cara dia tengok kita macam share analisa ke macam mana, win, ratio win atau loss tu banyak atau sedikit. Jadi dia buat keputusan kat situ. So sama dia nak belajar atau tak, itu terpulang pada dia.